Hai kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni macam yang korang tengok dekat thumbnail dan macam yang korang tengok dekat title juga, aku ada jumpa satu konten mengenai lelaki yang datang dari masa hadapan. Tapi kisah ni dia lain sikit. Dia datang daripada masa lampau tau, masuk ke masa hadapan. So apa tunggu lagi, dan tanpa membuang masa, jom kita masuk dalam video. Okay, so kita tengok ya. Lelaki daripada tahun 2050. Kita baca sama-sama lah ya. Seorang lelaki berpakaian gaya 1950-an muncul di jalanan KYIV pada tahun 2006. Orang ramai pelik kerana pakaiannya ketinggalan zaman. Oh, maksudnya dia ni daripada tahun yang lama, baju yang lama, dia masuk kepada waktu yang baharu lah kan, zaman terkini. Di balai polis, dia memperkenalkan dirinya sebagai Sergei Ponomarenko. Kalau salah tegur ya. Dari tahun 1958, kata-katanya mengejutkan. Polis menemui kamera filem lama dalam simpanannya lalu menghantar filem itu untuk dicuci. Dalam filem itu ada gambar suasana KYIV lama, termasuk gambar Sergei sendiri dari tahun 1950. Namun lebih mengejutkan, ada gambar Sergei di tepi pantai dengan latar belakang bangunan pencakar langit yang moden, kononnya dari tahun 2050. Selepas dihantar ke hospital untuk pemeriksaan, Sergei tiba-tiba hilang tanpa jejak. CCTV hanya menunjukkan dia berjalan keluar lalu lenyap. Beberapa tahun kemudian ditemui gambar lama dari tahun 1970-an yang menunjukkan seorang lelaki mirip Sergei kini lebih berusia. So, kisah ni dia melibatkan pasal kes-kes yang... Ini apa tu weh? Okay, aku rasa I'm something wrong with this house. But anyways, kita abaikan terlebih dahulu lah. So, aku merasakan yang rupa-rupanya ada juga kes-kes yang macam ni ya. Lelaki daripada zaman lampau masuk ke zaman hadapan. Belum lagi kita cerita pasal kes-kes macam ada seorang lelaki yang ambil gambar menggunakan kamera yang baharu masuk ke zaman lampau. Ada juga kes yang lelaki daripada masa hadapan tau. Masa hadapan kononnya daripada tahun yang ke hadapan lebih daripada kita lah kan. Di kononnya lah dia kredit kat situ. Ada juga lelaki yang tidak tahu asal usulnya dan daripada negara mana dan dari mana asalnya pun orang tak boleh ketahui. So sama-samalah kita menunggu dan macam mana benda macam ni boleh berlaku. So guys, ini adalah konten yang baharu yang aku akan kena buat. Memang kontennya agak pendek sebab ini je konten yang aku mampu buat untuk korang lah. So apa pendapat korang pasal video kita, dan video kita agak pendek ya. Minta maaf di atas video yang agak memendekkan. Dan insyaAllah kalau korang nak suruh aku buat video panjang-panjang ke apa ke, korang komen dekat bawah. InsyaAllah kita akan pelbagikan lagi konten-konten kita menarik. Dan I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi. Always stay safe. Bye.